Boleh. Boleh ambil je. Kira bah. Ya. Kalau kat Siam kan, dia sediakan urang cuma. Teh obeng ni ke? Teh obeng sana. Teh obeng sana. Teh obeng. Ha. Baby, makan cepat. Tambah suap. Suka baby. Suka baby makan ni melompat-lompat kan. Kena bagi air sebab pekat. Nampak ya dia kok. Tu air tu. Itu. Itu panas. Wah, hari ni baby ayah suap ya. Ayah suap ke suka. Wah. Baby happy apa ayah suap. Wait. Tempat kepoci pula tu. Jangan kepoci sangat. Makan cepat. Baby. Makan lompat-lompat. Dia melompat-lompat buang kalori. Gerah ke apa jaring ni? Muda ke apa? Muda je. Tom yum kedai bulu Jarang Karak. Sikit. Tom yum merah biasanya agak pekat. Dia tambah dalam ni. Kita nak naik ke Bukit Tinggi. Kita berhenti untuk dicek. Okey. Tak payah-payah kita terus. Okay. Bye. Sekarang kita rekod. Orang lain tak boleh masuk lah ni. Ya? Orang lain tak boleh masuk time ni lah. Yelah, dia sampai pukul 5 je. Sekarang kita nak rekod. Kawan-kawan lain jadi naik bas kan? Mana ramai lah. Ramai. Dia khusus ke apa? Khusus lah. Ke sini lah. Khusus. Gelap, tak nampak apa pun. Nak rekod pun tak nampak apa. Tak payahlah rekod. Nanti Rekod. nak rekod apa
pun tak nampak. Nampak kereta angin je kat depan tu. Kita dijangka sampai naik ni berapa jam? Sejam? Kejap lah. Kejap 10 minit. Yo. Sekarang pukul 7.57. Kita tengok nanti kita sampai pukul berapa. Okay, Kejap tak lah ada. sampai tu. Tak nampak. Tapi mata kita nampak. Dalam kamera tak nampak. Kadang-kadang dalam kamera dah terang, mata kita tak nampak sangat. Kita menuju puncak gunung, puncak bukit tinggi. 8-7 minit. Kamar dia beli motor yang 250 tu. Kita orang pergi orang ni tak ada benda dah lah. Tak ada. Tak ada. Sunyi je. Dah 15 minit dah sampai. Daripada bawah. Kita sudah sampai. Kita sudah sampai. Kita sudah sampai. Okay, thank you. Kereta kita dulu tak boleh jalan sampai sini lah. Naik sampai sini tak boleh gerak. Kan? Yang kita naik Myvi. Sampai jual tak retail pun kan? Tak. Oh, cakap dulu. Kita sudah hampir ke puncak bukit. Motor berapa ringgit bayar? RM8. Motor Tak tahu motor. Dah sampai dah terang kan. dekat kastil ni lah. Kita orang ambil gambar motor letak atas ni. Naik ke perkataan. Tak nampak madam. Sampai. Ni yang besar tu Cetiao nama dia. Cetiao kita depan sana. Ni Cetiao. Ni atas ni nanti kita orang parking lah. Motor tu. Kita nak pergi sana tu. Kita nak pergi sana. Kita apa nama tempat kita ni pergi? I love Como Tropical. Masuk ke bawah. Masuk ke parking bawah hotel. Tak nampak apa. Parking rainbow warna-warni.
Kita dah sampai. Kita nak cari parking. Parking pun cantik. English. Berwarna rainbow. Rainbow. Dia orang senang. Naik bas tak banyak lah parking guna. Reception lobby. Lobby kat G floor. Sebenarnya macam kereta ke pakcik ya. 600. Kereta dia warna hitam lah. Kereta dia warna putih. Kita dah sampai ke Bukit Tinggi Azalea. Baby, kita kat mana ni? Kita berada di kampung. Perkampungan yang sejuk sikit. Kita berada perkampungan yang sejuk. Apa tu? Denia. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai, kita berada di Coma Tropical. Bukit Tinggi. Tak ada aircon ke? Aduh, tak ada. Wah, cantik dah. Bilik air dia besar dia. Wah, bilik air dia canggih. Tak macam yang kat sana tu bilik air dia kan zaman dulunya. Wah. Besar juga. Katil dia antik. Baby happy tak? Baby baik-baik jatuh kan? Yeay, kita dah sampai di Coma Tropical. Cantik.
Ada tak? Kira cantik, antik. Dia baru chat kau ni. Luas lah juga daripada yang sebelah sana tu. Kan? Sebelah sana tu kecil. Putih ais. 1607 ke 1607? Kita dah sampai bilik. Bilik kita malam ni. Cantik. Yay. Ada baby. Nampak baby tak? Nampak? Hey, baby. Baby malam ni tidur kat sini, kat kampung kita ni. Ni kampung kita lagi satu, satu lagi kat Emerald Island. Cantik. Macam cerita Cinderella pula. Ada kipas. Walaupun kat Bukit Tinggi sejuk, tapi ada kipas. Ada kipas, lepas tu ada aircon. Ada tingkap. So, nice lah. Rekod ke?